رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 249. Wah, ayat ni keratan yang pertama. Kita buat dua kerat. Keratan yang pertama ni Tuhan cerita berkenaan dengan peperangan Talut nak diperang. Sambung cerita dia lah ni. Ayat-ayat yang kita nak baca ni ayat Tuhan dah cerita Bani Israel. Setelah Tuhan ni latihnya Talut sebagai raja, sebagai pemerintah, nak pimpin buat Bani Israel, nak pergi musuh perang dengan puak Amalek. Ya puak dua puak ni dia berlawan semua. Berlawan satu ketika puak Amalek Amlakah ni benih. Bila dia benih, dia ambil belakang ada di kaum Bani Israel, termasuk sekali tabut yang kita baca kemarin. Tabut ni tukar Musa pun dalam tu baju baju pakaian Nabi Harun pun dalam tu dia bekas besar. Semua tu dalam tu banyak perkara dah. Wagi tengok tu. Apabila lah tabuk ni tak ada, kerana tabuk ni satu pegangan, orang panggil nak daya untuk nak menyegarkan hati. Apabila tabuk ni tak ada, seolah-olahnya perasaan kata kuat Nabi Musa itu ada, kerana di dalam tabuk tu juga letak kitab-kitab kitab Taurat. Jadi bila ada tabuk ni semangat nak berperang, nak berjihad pada jalan Allah. Bila puak Amalek puak pergi puak dia ambil demo, jadi demo ni Allah semua Bani Israel ni lah. Sehinggalah Tuhan ni bagi Talut jadi raja. Apabila Nabi Samuel banyak kata Tuhan ni bagi dah Talut jadi raja, puak dia tak terima. Bagaimana yang kita cerita ayat-ayat yang sebelum ni, tak terima kerana Talut ni orang sesak gereja ni dia aku air gitu ya, sesak lah. Tapi ilmu ada dan juga badan pula kuat, perkasa, gagah. Lalu tu puak dia berdebat dengan Samuel ni, kata tak boleh jadi, kata Talut ni nak jadi raja. Oleh itu Samuel kata nak jadi raja ni Tuhan akan tunjuk tanda dia. Tuhan akan bawa tabut tu, bawa mari kepada puak kita. Setelah kata royak lagu tu, malaikat pun bawa lah ambil tabut hak kita royak tadi. Ada dari tu macam-macam lah, kesan-kesan yang lama. Sebagaimana ayat yang kita baca pada pagi kemarin, bawa mari depan puak Bani Israel yang ada ketika tu. Talut pun ada, Samuel pun ada. Apabila lah malaikat letak tabuk situ, semua Bani Israel pun aku bahawa Talut ni adalah raja dia, dan nakkan bawa puak dia ni pergi perang musuh dengan puak Amalek. Jadi perang lah. Sebagaimana cerita kita kemarin,
Gi lawan perang berbeza ada Tabuk ni benar. Setiap pak dia pergi perang sehinggalah perang dengan satu kumpulan yang dipimpin oleh Raja Ujaj nama apa Ujaj. Perang Allah Ujaj. Sebelum lagi perang ni kata Syamuel Nabi Syamuel mungkin perang dah. Lepas tu tak boleh tinggal apa sekarang mau kena bunuh perapi. Kalau benatai ni kena sembelih perapi. Tapi tolok ni tak bunuh. Ujat dia ambil jadi tawan ni. Buat kelik mari. Lepas tu pilih benatai hak gemuk-gemuk hak guruh dia sembelih. Tinggal hak gemuk-gemuk. Bawa mari kepada kampung Pak halaman dia ada Nabi Syamuel. Apabila lah apa nama ni Nabi Syamuel dia tengok kata tolok ni tak turut apa dia ni tak turut apa yang diperintah oleh Allah, langgar perintah Allah, maka Nabi Syamuel marah. Ketika tu juga Nabi Syamuel kata kena bunuh Raja Ujat, tua Ujat ni bunuh. Maka bunuhlah Raja Ujat. Lepas tu suruh semua menantai yang bawa tu sembelih berhabis. Katanya Taluk kita tak sembelih sini tapi kita nak sembelih tempat kita duduk sembahyang, tempat makbud kita. Itu cerita dia. Akhir sekalinya Taluk ni dosa dengan Allah. Maka di antara Taluk dengan Syamuel ni, Syamuel kata sikit lagi Tuhan akan kelik ambil kelik jadi orang serupa dengan hadap muduk kerja dulu dak aku air jual air tu. Lain hari ni mu raja, mu jadi raja sikit lagi mu tak turut perintah Allah, Tuhan akan tarik segala-galanya. Dalam keadaan itulah Raja Taluk ni bosan serabut takut Tuhan ni ambil tarik kelik rahmat apa ni nikmat yang Tuhan bagi dia ni untuk pusing sehinggalah ada orang mari cerita menteri-menteri dia mari cerita kata ada di sana seorang dia ni boleh menyejukkan hati duduk serabut. Taluk duduk serabut ni maka Taluk tu orang tu mari dia kata dia tu ni panah dia dah nepah besi hok keras dia lembut habis. Apa tu berbeza dia ni baca kitab Taurat, baca kitab Zabur, semua senyap habis sedap suara sedap. Maka dia ambil dia mari. Ambil orang tu mari tu, budak tu adalah nama dia Daud, Nabi Daud. Dia berekeh habis ni pokok Bani Israel belaka ni. Dia ambil Daud mari, Daud pun bacalah kitab Taurat, sejuk hati Taluk. Apabila sejuk senyap sekat tu beradu pasal ada semangat semula untuk nak berjuang. Lalu tu Tuhan berkata pula melalui Nabi Syamuel suruh Israel pergi serang puak-puak Amalek lagi Amlaqah. Dalam cerita ayat-ayat ni Tuhan apa ni ceritalah. Jadi ketika tu puak Amlaqah ni sudah pun latih raja baru, nama dia Jalut. Banyak cerita dia. Nama Taluk ni Jalut. Tapi nak perang ni kata Syamuel Tuhan akan cuba buatmu. Dia nak perang kali ni dengan bala tentera 80,000 orang. 80,000 orang. Nak perang ni dengan puak Amalek ataupun Amalaqah. Lalu tu Tuhan cerita dalam ayat ni sebelum pada nak pergi. Falamma fasala Talut bil junud. Maka tak kala Taluk keluar membawa tenteranya sebanyak 80,000 orang tadi. Qala inna Allah mubtaliikum binaharin. Kata Taluk, Allah akan cuba kamu terang. Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Kerana Syamuel yang ada kata nemu nak perang kali ni bukanlah kau sungai. Lepas tu mu ingat molek royak kepada tentera mu jangan duk minum air dalam sungai. Jalan jauh.
lalu kat sungai, tak boleh minum air. Satu cuba air yang besar bagi tentera Talut. Lalu tu Tuhan kata Talut pesan kepada tentera dia, kita akan lalu sungai. Kata riwayat sungai tu adalah sungai Urdun. Sungai Urdun dia berjalan jauh ni. Dari kepada pasir berjalan, lalu ke sungai tu, kena lalu sungai tu. Pesan dah. Samuel pesan dan juga Talut pesan pula. Faman syariba minhu falaysa minni. Maka sesiapa yang minum daripadanya, daripada air sungai tadi, maka dia tak boleh mengikuti aku lagi. Siapa minum, tak lagi pergi. Kena kelik. Ni cuba air besar ni. Jalan jauh. Lama dah berjalan, dah go air. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Maka siapa yang tak minum, maka dia boleh ikuti aku, maka dia akan bersama dengan aku, dia adalah golongan aku. Illa man ightarafa ghurfatan biyadihi, kecuali ada kecuali lagi, kecuali orang yang cedok dengan tangan. Mana ambil dengan tangan cedok, ambil dengan tangan cedok, makan gitu kan. Bukan dak ambil tengok dah, hak lek, hak lagi tu tengok. Jadi orang hak tahgau dak ni ambil dengan tangan cedok ataupun dua cedok saja, ambil minum. Orang lagi tu tak apa. Ramai-ramai yang pergi tu semua tu kata riwayat 70,000 orang pakat minum belakang air. Tinggal 4,000 orang daripada 80,000 tadi, tinggal 4,000 orang. Nak pergi lawan dengan pokok Amalek yang diketua oleh Jalut tu besar. Jalut ni orang yang besar, lebih besar daripada Talut. Talut juga agak besar dah, tapi Jalut tu lebih lagi. Kita ni Tuhan akan royak dalam seterusnya, ayat yang keseterusnya. Lalu tu fasharibu minhu illa qalilan minhum, maka mereka minum daripada air tadi tu royak kecuali sedikit saja dari kalangan mereka. Sikit saja hak tak minum. Mana 4,000 tadi, dari 4,000 tadi lebih jelah. Kita ni hak nak kelik habis dah tu 70,000 kelik, kita nak pergi lagu mana dengan jalur bicara ya. Nak lawan lagu mana kita sikit ni buat nu ramai. Maka dalam keadaan itu ambil pada dah bahawa orang yang sikit bukan kata nak kalah semua, ramai yang puak dia sikit tapi dia boleh mengatasi orang-orang yang orang ramai tentera. Sikit banyak bukan duduk di atas, sikit banyak bukan tanda kata nak benar ataupun nak kalah. Benar nak kalah adalah dia beriman. Iman terkuat dengan Allah, maka benar kalah di situ. Ini orang yang beriman sungguh dia patuh ke di atas ketua dia. Itulah karakter yang pertama dalam bacaan kita ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi di waktu yang sama esok insyaAllah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdiha, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.